Sup ayam campur daging bersama kita punya cabai hitam my style. Macam gitu. Baru betul. Ni baru sup tomat darat. Boleh try buat hirup kan. Dia keluar panas. Macam tu. Masak apa? Hai. Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? So hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat menu yang sangatlah simple kan. Sambil pejam mata pun boleh masak. So menu ni sesuai lah kalau orang demam kau sesama kau batuk kau kan. Okay, sebab kita hirup tu dia boleh keluar panas. Macam tu. So nak buat apa? Nana nak buat sup ayam campur daging bersama kita punya cabai hitam my style. Okey, so cabai kicap tu lah untuk tambahkan pedas. Okey, kalau tak mau pun tak apa, tak ada masalah. So kita dah tengok bahan yang sangat simple mudah. Okey, so let's go. Zaz, bahan yang simple mudah. Okey, kita pakai ayam. Kalau pun nak buat daging pun boleh. Macam Nana hari ni Nana buat ayam campur daging. Tapi daging tu Nana duk rebus dulu. Okey, kita akan pakai carrot lah untuk masuk dalam kita punya sup. Okey, dan kita punya ubi kentang. Okey, daun sup. Okey, daun bawang. Lepas tu kita ada sup bunjuk, cube ayam, 4 sekawan. Okey, dan kita ada bawang putih, bawang merah. Yang ni Nana nak buat tomat darat tau. So untuk masak sup Nana tak tomat dia lagi. Nana buat tomat darat. Lagu mana tomat darat tu? Sat lagi kita tengok lah macam mana sup tomat darat tu. Sat lagi kita tengok. Memang macam. Okey, so let's go. Okey, so hampa sambil kita duk tunggu kita punya daging tu nak rebus bagi empuk kan. Kita nak buat sup kita. Lah ni kita buat dulu kita punya cabai kicap. Mudah sangat-sangat. Sebab apa kita buat cabai kicap? Okey, yang ni untuk siapa yang jadi makan sup tapi dia nak ada pedas-pedas juga. So kita buatlah cabai kicapnya asing. Hampa nak makan pedas boleh cedok masuk dalam sup lah. So mudah saja. Kita pakai cabai Melaka, kita pakai bawang putih. Sat lagi kita bancuh dengan kicap dan bahan lain. Lah ni kita blend dulu. Kita blend dulu nah bahan ni. Macam gitu. Okey, sat lagi kita bancuh lah bahan apa lagi. Okey, let's go. Ni dia hasil dia yang kita dah blend. Okey, masukkan dalam bekas sebab kita nak bancuh dia dengan kicap. Okey, lepas tu kita bercuka sikit, kita bergula sikit. Macam tu mudah je cabai kicap ni. Okey, hampa nak cicah dengan benda lain pun boleh. Nak masukkan dalam apa orang kata ada orang kan cicah dengan cucuk pisang lah. Boleh belaka, tak ada masalah. Okey, jadi kita akan masukkan kicap. Nampak tak? Macam tu. Masukkan kicap. Okey, kita hitamkan dia. Bubuh lagi. Agak-agak lah. Nah. Okey. Lepas tu, sat lagi kita tambah lagi yang mana kurang, yang mana terlebih. Kita nampak tak macam tu. Okey, jadi kita nak buat apa lagi? Okey, Nana akan masukkan kita punya cuka sikit. Bercuka sikit. Okey, jangan banyak sangat. Agak-agak lah bercuka sikit. Lepas tu kita pakai ayat 5 tau. Okey, hampa boleh juga perah 5 nipis. Macam Nana pakai ayat 5. Nana pakai ayat 5 sikit. Macam tu. Bersikit. Okey, so kacau-kacaukan dia dan kita masukkan gula sikit. Macam tu mudah je bergula sikit. Agak-agak lah nah. Sesedap rasa, secukup rasa. So, kacau-kacau, settle. Kenapa Nana tak pakai garam dah? Sebab kicap Nana ni dia dah cukup lah. Lemak-lemak masin. Tengok pada kicap nah. Kalau kicap apa jenis kicap manis, apa bubuh lah garam sikit. Macam tu. So, nampak tak? Macam tu rupa dia. Sekali lagi kita boleh lah bubuh dalam sup. Kita tak boleh nak telan sup. Tak ada pedas-pedas tu. Nampak? Lagi tu. Okay? So, kita nak masak sekali lagi sup kita. Let's go. Okey, so kan dah berjam-jam lah kita rebus kita punya daging tu. Kan daging tak tahu mana pun tapi berjam lah nak tunggu dia lembut. Lepas tu Nana bila daging tu macam dah okey-okey, Nana masukkan kentang kan, rebus sekali dengan kentang. So kita cucuk kentang tu kalau dah lembut macam ni, bolehlah kita masuklah bahan seterusnya macam tu. Nah, nampak dia lembut-lembut, nampak dah bila kita jolok tu bolehlah kan. Okey. So dah lembut-lembut macam tu, kita masuklah bahan lain. Nak masuk apa? Nak masuk carrot sebab carrot pun keras. Kita masukkan carrot. Okey, buh je semua dan kita nak masukkan ayam kita macam tu. Okey, so sup ni dia mudah je. Cuma dia lama tak nak rebus tu. Kalau buat daging memang lama lah nak rebus daging tu. Okey, dah masukkan kita punya carrot. Okey, lah ni kita nak masukkan ayam. Bila dah sampai part ni dia laju lah. Dia laju. Okay, jom kita masukkanlah ayam kita. Macam tu bubuh je semua ayam. Apa nak buh ayam apa ikut mu terpulang lampau lah, ikut ampau lah macam tu. Bubuh semua ayam. Okey, Nana guna ayam hak ada tadi je. Nana tak mau tambah ayam lagi sebab kita punya ayam ni sekali lagi dia buat keluar ayam dia. Kita biar dulu. Biar dia berkeluar. Kalau rasa macam kuah tu kurang, sekali lagi tambah. Macam gitu. Okey, so sayang sambil kita masukkan sup kita tu, Nana nak masukkan kita punya batang daun sup. Masukkan batang. Okey, sebab yang ni pun dia penambah perisa dia. Perasa dia lah. So, masukkan batang dia tu dan dia punya daun sup. Macam gitu. Untuk perasakan kita punya sup. Okey, daun sup ni kena ada jugalah sebab untuk kickkan kita punya sup. Macam gitu. Okey, so bubuh je kali dengan kita punya daun sup. Okey, so bubuh semua agaklah. Kalau hampa masak banyak, bubuhlah banyak. Janganlah banyak sangat, janganlah sikit sangat. Macam tu. Okey.
So tunggulah sat lagi kita nak buat apa lagi? Kita nak bubuh lagi perisa. Oh, kita lupa kita punya sup bunjut. Sup bunjut kena buh. Sup bunjut kena buh. Okey. Dan kita punya 4 sekawan. Okey, Nana tak tomeh sebab sat lagi Nana nak buat tomeh darat. Jadi hak ni Nana terus je masuk dalam sup kita. Okey, kita punya apa orang kata kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga. Macam gitu. Dan kita punya sup bunjut tu. Okey, tunggu sat lagi baru kita masuk perasa lagi. Let's go. Okey, sambil kita duk masak kita punya sup ni, kita kena perasakan lah. Okey, bubuh apa? Nana masukkan garam sikit. Macam gitu. Masukkan garam sikit. Okey, dan kita akan pakai cube ayam. Disebabkan banyak kita pakai 2 biji lah. Macam tu. Bubuhlah 2 biji. Kalau banyak, bubuh banyak lagi. Macam tu untuk perasakan. Agak-agak lah secukup rasa, sesedap rasa. Okey. So, saat lagi nak buat apa pula? Kita tunggulah next step. Okey. Let's go. Okey, sup kita ni dah mendidih elok dah kan. Kita tengok lah. Kalau kita punya ayam tu dah masak tu, dah siap lah. Okey. So, dah perasa dah semua kan. Dah kita punya cube ayam, garam kan. Okey. So, lah ni kita nak buat apa? Kita nak masak kita punya bawang goreng tu. Nak tomeh darat, kita nak masukkan dalam sup kita. Okey. So, jom kita goreng kita punya bawang pula. Let's go. Okey, so sayang, untuk bawang kita ni kan, yang kita nak buat tomeh darat kita ni, okey, gorengkan bawang putih, bawang merah kita, tera-tera kekuningan macam ni, sikit lagi. Sekejap lagi kita bolehlah bubuh dalam sup kita. Barulah bertambah kick kita punya rasa sup tu, nampak? Okey, sekejap lagi tuang tu sekali dengan minyak tau. Minyak ni jangan buang. Kita bukan nak ambil bawang dia saja, sekali minyak. Tu kata tomeh darat tu. Okey, jom kita nak tengok sekejap lagi. Let's go. Okey, dah siap dah bawang goreng kita. Marilah kita tuang ke dalam sup kita. Nampak tak? Tu segok dah. Macam tu. Tu yang kata tomeh darat tu. Buang dah tu atas dia. Okey. Penambah rasa tau. Bawang goreng ni bersama minyak ni penambah rasa, nampak? Tuang minyak sikit. Macam gitu. Baru betul. Ni baru sup tomeh darat. So, siap. Selebihnya ni kita tuanglah sekejap lagi dalam periuk kita tu. Okey. So, jom tabuklah sikit. Hiaskan dia sikit. Okey. Siap dah sup tomeh darat kita. Lah ni kita tabuklah sikit daun bawang dengan daun sup yang kita potong-potong tu kan. Bubuh sikit atas dia. Lagu tu barulah segok berselera nak makan kan. Hak demam 4 hari tak bangun dari katil pun barulah berselera. Macam gitu kan. So, apa kalau rasa tak sihat badan tu, boleh try buat hirup kan. Dia keluar panas. Macam tu. Alhamdulillah, maka siaplah kita punya sup ayam campur daging tomeh darat bersama kita punya cabai kicap. So, yang ni optional lah. Kalau hampa rasa nak makan sup tu bagi ada pedas-pedas, bolehlah buat kita punya cabai kicap tu. Okey, bolehlah taruh dalam ni, goi. Ni hirup sambil tengok TV pun macam. So, apa try lah no. Sangatlah mudah, cepat. Okey, hak nak belajar masak tu boleh try buat sup dulu. Sebab benda paling mudah kan. Okey. So, insya-Allah kita akan jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung. Macam mana nak buat sup ni kan. Depan-depan boleh hirup, duduk saja-saja boleh hirup. So, jangan lupa subscribe. Kita nak jumpa lagi di next video. Okey. Kita nak masak apa pula? Masak apa? Okey, kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Syams.